Hati seorang ayah remuk apabila video kereta marak terbakar dengan dua mayat rentung di Jalan Permatang Baru, Sungai Lokang, Pulau Pinang pagi semalam rupa-rupanya melibatkan anak lelakinya. Lebih menyedihkan, Buat Ahmad Lin Ed Mustafa, 74 tahun, kematian Muhammad Fitri, 35 tahun adalah insiden kebakaran kedua meragut nyawa dalam keluarga. Insiden pertama melibatkan anak perempuannya berusia 7 tahun selepas maut apabila kelambunya terbakar pada tahun 70-an. Ahmad berkata dia pada mulanya tidak tahu mangsa dalam video berkenaan adalah anaknya susulan arwah tidak memaklumkan kepada keluarga dia keluar bersama rakannya ke Perak. Sedih lah. Kemarin ni kecil lebih kurang dalam pukul 5 lebih lah. Aku dapat tahu kan. Kawan anak tu duduk main, mereka duduk susi-susi, duduk sembang. Bersama mereka, pakcik tanya, Pak Lang pergi mana ni? Tak nampak lagi pun. Mereka kuit bersama mereka. Mereka tak cerita kat kita. Lepas tu duduk petang dengan kat pukul 6 tu, baru tahu. Kata orang telefon main kan. Tanya adik dia seorang tu. Turun lah. Fitri pergi mana? Dia kata pergi di Perak. Kita pun sungguh orang ingat kan. Dah kawan ajak. Petang sekali baru tahu. Tahu pun kita tahu buat macam mana dah. Kan? Jadi lagu tu dia tunjuk video tu dia api. Reda lah pada awak. Tak payah buat apa lah. Cuma ini sampai pukul berapa. So tunggu. So hari ni pula. Semalam main dah malam? Petang lari petang. Main duk tunggu orang ni. Duduk pada bangku tu. Dan tu hari ni main pula. Keluar pada rumah ni pukul 8 lebih lah. Kat ni dah lah. Sementara itu, adik bonsu arwah Muhammad Arif, 31 tahun berkata, abangnya yang masih bujang tidak tahu memandu kereta dan arwah dikenali sebagai seorang yang rajin mengemas rumah dan disenangi rakan-rakan. Sebelum kemalangan, arwah sempat membelikan jam untuk ibunya. Bagi dekat lagi. Bagi dekat, ya suruh bagi dekat mak. Mak tak ada di Kedah, mak ada di Penang. Kena ulang hospital. Dia beli jam tu, bagi dekat, ya suruh bagi dekat mak. Mak tunjuk jam tu semalam. Yang tu Jam tu memang mak minta ke? Tak, dia beli. Dia beli bagi kat mak. Tak tahu dia beli bila. Tapi dia bagi semalam? Dia bagi sebelum tu. Tular di media sosial semalam, kereta jenis Proton Saga terbakar dan dipercayai dari arah Permatang 3 menghala ke Sungai 2. Kemalangan mengakibatkan pemandu dan penumpang rentung dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian.